Assalamualaikum. Saya baru selesai check-in di Hansa JB Hotel. So sekarang nak pergi ke bilik. Okay. Sofia tekan. Okay. Tekan satu. Okay, bilik kita 121. Okay, yang ni Okay, betul-betul depan lift. Okay, kejap. Okay, kita tengok bilik standard twin. Oh, tak benci. Okay, dah on lampu. Okay, kita tengok. Ada bagi extra pillow, lemari. Okay, ini biasalah. Minibar. Okay, yang tu air saya baru letak. Mineral water. Okay. Okay, twin single bed. Macam tadi buka. Okay, dia menghadap ke bandar utama Hat Yai. Saiz taklah besar sangat. Kita tengok toilet dia. Okay, sinki, toilet bowl. Okay, ada bathtub. Okay, saiz dia tak besar, tapi ada bathtub. Yang panas, standard lah. Okay, itu saja basic untuk hotel lah. Okay, good morning. Pagi ni saya ada berada di lobby. Okay, hotel ni 4 star. Memang nampak grand lah. Okay, semalam check-in dah lambat. Pukul 9 dah. Check-in tak sempat nak ambil video surrounding. Okay, di depan hotel ni ada 7-Eleven. Okay, tu 7-Eleven. Okay, dia punya location dia lebih kurang 2 km lah, lebih kurang 2 km dengan center of Hat Yai, dengan Lee Garden punya area. Okay, so kena ambil Grab ataupun tuk-tuk lah. Assalamualaikum. Short review sebelum check out. Okay, hotel ni Hansa JB Hotel 4 star. Okay, jadi saya booking online through Agoda lah. RM124 untuk twin sharing. So kalau kita tengok harga tu consider sebagai murah lah. Tapi overall hotel di Hat Yai ni tak mahal sangat. Okay, so harga tu without breakfast. So saya memang tak ambil breakfast sebab
kita pun tak tahu halal ke tak dia punya menu-menu tu. Dan di Hanyai ni bak nak makan ni memang tak ada masalah, memang banyak tempat-tempat makan. Okay, location dia sedikit jauh daripada center, so kena ambil tuk-tuk ataupun Grab. Okay, sebab kalau nak drive sendiri ke betul-betul city center ataupun tourist attraction spot lah, tempat makan ke apa, dia masalah di Hanyai ni adalah parking. Parking memang boleh kata tak cukup lah. Okay, so that's why di sini tuk-tuk dan juga Grab memang laku lah. So yang mana lebih baik, Grab atau tuk-tuk? Grab lebih baik pasal dia a lot more cheaper, memang murah. Okay, so memang okay hotel ni, saya memang recommend lah. Dia punya pengurusannya pun okay, professional. Staff dia pun mesra. Communication tak ada masalah. Mereka boleh either speak Malay or English lah. Okay, that's all for now. Terima kasih tuan-tuan menonton. Okay, jangan lupa subscribe dan like. Also can comment. Okay, jumpa lagi dalam episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.